Saya Roshina sebagai TV program. Saya Tuna sebagai TV program. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua AJK pelaksana yang terlibat. Dan saya harap program ini dapat diperbanyakan lagi pada masa akan datang, kerana program ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang meluas kepada aktiviti seperti ini. Terima kasih. Terima kasih semua. Berdasarkan program hari ini, apakah pengalaman yang korang dapat? Bagi saya dapat dapat pengetahuan sebab macam yang kita tengok tadi, kami lag dekat bahagian flag, jadi saya dapat tahu balik apa flag tu kat mana. Kami dapat ingat, dan sebelum kami tahu, jadi sekarang kami dah tahu. Lepas tu harapan saya untuk banyakkan lagi program-program macam ni sebab sebenarnya dia makin tak ada macam akan lagi mengasah balik pengetahuan, dan kita tak adalah kita dah belajar kelas dan tak menerapkan kat mana-mana, so kita boleh guna kat sini. Thank you. Ada nama. Untuk program ni memang menarik lah, dengan sebagai soalan cakap membantu nak dekat kecil pun macam pun. So macam program macam ni sepatutnya kena buat lagi lah untuk kita dapatkan yang betul. Okey, berdasarkan program tadi, apakah pengalaman menarik yang korang rasa? Saya rasa pengalaman yang menarik itu soalan yang disediakan tu tricky, macam yang guru tu sangat berkualiti, dan soalan dia tak susah dan tak senang sangat, yang membuat ya, saya rasa soalan tu memang kita semua pun sangat enjoy dengan game ini, dengan AJK yang memberikan suasana semua tu. Kita rasa sangat puas hati. Lepas tu kalau program ni akan ada 2.0, rasa okey tak? Kalau ada 2.0? Okey. Kerana dari AJK pun saya akan fikir. Okey, terima kasih. Ada lagi? Saya rasa kalau program ni tak ditadakan lagi dalam masa akan datang, berarti dia macam ada berang untuk memantapkan lagi kita punya pengetahuan sebagai geographer dan sebagai tuan awak pun. Sekian, terima kasih. Ada nama? Aku dapat masa program ini dijalankan pada hari ini. Pertama kali saya dapat melalui program ini ialah ilmu pengetahuan. Sebab yang pada topografi itu saya dah lama tidak tinggalkan. Tempat tu kan, saya dah lama, jadi boleh lihat balik. Seterusnya saya harap boleh banyakkan soalan dari segi bendera. Sebab bendera kan macam sedikit kan ilmu soalan, kan? Bendera empat tu ada bendera lagi tapi tak ada, so lagi. Tapi menariklah bunyi, walaupun tulis je, dia menguji ketakasan dan pengetahuan. Teruslah, yang penting tawakan.